Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Muhammad Nur Azam bin Yassin kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu buat ini. Kami Zaliha dan Farhin, pelajar MBV semester 2 dan kami sedang menjalankan kajian kualitatif bagi khusus NBE 12802. Kajian ini bertajuk peranan pembelajaran berasaskan projek dalam meningkatkan kesedaran dan inovasi infrastruktur hijau dalam kalangan pelajar kejuruteraan dan bertujuan untuk meneroka bagaimana pendekatan projek bersedunia ini membantu meningkatkan kesedaran pelajar kejuruteraan terhadap infrastruktur hijau serta mendorong inovasi dalam penyelesaian berasaskan kelestarian. Segala maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan untuk tujuan akademik. Doktor bebas untuk berkongsi secara terbuka. Tempoh masa temu buat ini adalah dalam 1 jam. Kalau tak dapat tak apa. Tiada jawapan yang betul atau salah. Jika bersedia, kita boleh mulakan. Okey, Doktor, boleh mulakan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih kerana sudi menemu bual saya untuk tujuan group assignment lah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh tak terang kat saya ni apa yang dimaksudkan dengan green infrastructure? Okey. Sedikit perkongsian yang apa yang saya faham tentang infrastruktur ialah berkaitan dengan bangunan yang kita menggunakan bahan-bahan yang boleh dikatakan bahan yang tidak memberikan kesan yang buruk terhadap pengguna, ataupun yang boleh kita katakan bahan-bahan yang kelestarian yang mampu memberikan keselesaan kepada pengguna dan tidak memberikan kesan yang bahaya. Bagi saya green infrastructure tu dia lebih menggunakan sumber-sumber yang hijau, maksudnya sumber-sumber bangunan yang selamat digunakan tidak seperti yang sebelumnya lah. Okey. Ataupun maksudnya apa ni? Proses selepas pembinaan kan? Proses sebelum pembinaan kan? Betul. Dalam maksud ni lah, dalam konteks ni lah Betul. kan? Maksudnya kalau dalam proses pembinaan tu kita mengambil kira faktor-faktor green lah untuk pembinaan tu, pembangunan tu kan? Ataupun selepas proses pembinaan tu maksudnya kita mengambil kira, maksudnya sebagai contoh tree apa kita panggil? Tiga apa tu? Macam recycle, reuse. Satu lagi apa? Recycle, reduce. Kan? Tapi dia ada 5 lah sekarang ni. Lebih kurang kan? Saya pun dah lupa lah. Kan? Yang basic asalnya tree tu lah tadi. Okey. 3R panggil. 3R, yes. Okey, so untuk tidak melengahkan masa, macam mana ni? Kita nak terus. Saya bagi soalan lah, Doktor jawab lepas tu. Okey. Soalannya kat sini kan? Soalannya ada yang terbaru juga ni, Doktor. Soalannya. Ni soalannya. Okey. Semalam saya ada bagi. Okey, Doktor. Untuk soalan pertama, boleh Doktor ceritakan pengalaman Doktor mengajar dalam subjek pembinaan khususnya berkaitan dengan infrastruktur hijau? Okey. Pengalaman mengajar dalam subjek pembinaan. Pengalaman mengajar Okey, saya sebenarnya di UTHM ni tahun 98, hujung tahun 98, bulan 12 sebagai jurutera lah. Masa tu UTHM dia nak membangun rancangan Malaysia ke-7. Jadi bila nak membangun tu dia perlukan engineer. Sebelum ni dekat sini tak ada engineer. Dia ada pembantu teknik je dulu. Dulu pembantu teknik, sekarang kita dah panggil assistant engineer. Kan, pembantu teknik tu dah tak ada lagi lah, jawatan tu dah jumuk kan. Tapi yang similar adalah penolong jurutera lah. 98 sebagai jurutera di Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan. Tapi masa tu dipanggil unit. Sekarang pejabat kan. Kemudian pejabat ni pun dah banyak berevolusi lah. Dari segi nama lah kan. Sekejap pengurusan harta lepas tu patah balik. Dan akhirnya sekarang ni Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan. So kat situlah 98. Kemudian 2014 tu selepas saya ambil master 2009, saya grad 2012, dia orang offer saya lah ke akademik. Pasal kos kita ni, setiap fakulti kos engineering memerlukan 3 IR, Professional Engineer, untuk requirement EAC. Kalau tak ada 3 IR tu, kita tak boleh run. Macam FCAP waktu tu dipanggil saya pasal ramai, bukan ramai lah, kita tak ramai nak IR waktu tu. Jadi dah nak pencen ni, sini-sini kita nak pencen. Jadi tak ada siapa yang nak replace.
Kalau dia nak ambil orang luar, dia ada offer orang luar daripada consultant. Tapi siapa yang nak? Kan, pasal dia orang earn sebulan dia kurang 20,000, 30,000. Tiba-tiba dia nak masuk government yang offer dia 10,000. Kan, tak nak lah. Kan? Jadi secara tak langsung benefit pada saya lah. Waktu tu saya kat dalam ni, saya ada IR waktu tu. Dia offer saya. Kemudian akhirnya 2014 saya join akademik lah di FCAP. Okey, pengalaman mengajar saya waktu tu bila saya join FCAP tu, dia orang bagi saya dalam bidang construction lah. Construction. Jadi bidang construction ni dia ada beberapa subjek lah kan. Yang berkaitan direct dengan construction itu construction engineering. Lepas tu kita ada OSH, safety and health. Lepas tu kita ada sustainable construction management. Ada contract dan estimation. Banyak lagi lah 2-3 subjek yang direct pada construction. Tapi bila saya dalam bidang akademik ni, konsep saya mengajar waktu tu lebih kurang je lah. Inilah yang tajuk yang awak semua bagi ni, project based learning. Memang saya suka konsep macam tu lah. Pasal untuk membuat student ni lebih faham, dan untuk dia orang ni supaya lebih aktif berfikir. Jadi kita konsep project based learning ni memang sesuai lah kita terapkan. Jadi memang waktu tu memang saya secara tak langsung lah ataupun secara langsung memang saya mengamalkan konsep ni lah. Jadi saya bagi satu isu, current issue, jadi student cuba selesaikan lah. Tapi saya tak sure waktu saya ajar construction engineering tu ada tak? Ada tak, so cari pasal bangunan, konsep-konsep bangunan tu. Ini Zalia tak, saya bukan sini kimia. UTM. UTM. Saya sini. Ini siapa nama? Farin. Saya lupa lah. Saya kata kalau student tak tegur saya, memang saya tak ingat lah. Kan? Ini asli doktor ramai. Ramai kan. Okey, macam tu lah kisahnya. Kalau kita nak mengajar secara konvensional ni boleh. Cuma kita tak pasti sama ada student ni fokus ke tidak. Ataupun memang project based learning ni kita secara teorinya kita nampak macam student tu lebih faham. Tapi secara dalamnya kita pun tak pasti. Tapi nak compare dengan konvensional ni, saya rasa project based learning ni lebih baik lah. Kan, pasal dia mengamalkan orang kata student tu lebih banyak bergerak dari segi pemikiran dia tu. Pasal dia ada elemen-elemen dia yang dia perlu buat kan. Kalau konvensional ni kita lecturer lebih deliver. Kan. Apa student faham tak faham tu belakang cerita. Kan. Kan, macam tu lah. Okey, itu yang pertama lah, kelima. Okey, yang kedua, tadi doktor ada sebut doktor ada aplikasikan tentang pembelajaran berasaskan projek kan. Jadi boleh tak doktor ceritakan lagi bagaimana doktor aplikasikan dan apa objektif utama dalam pendekatan yang doktor bagaimana? Okey, macam tadi lah saya kata, kebanyakannya bila dalam kelas tu saya akan bagi satu isu ataupun current issue. Kita cuba bincangkan bersama-sama dengan pelajar lah. So pelajar tu selalunya dia akan kata form dalam group lah. Sekarang ni saya buat, dulu kurang sikit. Dulu mungkin duduk sama. Sekarang ni saya kebanyakannya apa yang saya buat selepas tu, pasal saya pun tahun bila dengan saya tu? Tahun 2015. Awal-awal tu pun saya kekok lagi. Pasal saya pun tak biasa mengajar bila kita dah lama ni. So saya implement group assignment dan group project tu. Saya maksudnya ahli member student tu orang yang sama. Yang buat group assignment dengan group project sama. Pasal saya fikir benda tu akan berkaitan dan mudah student untuk berbincang. So dalam kelas pun itulah grupnya. Dia akan form dalam bentuk grup yang tadi tu, assignment dan project. Jadi benda tu dia akan orang kata dari segi pembincangan tu akan relate daripada awal sehingga ke habis week
14 tu lah maksudnya kan. Maksudnya kita nak benda tu sentiasa sequence. Pemikiran dalam kelas tu dengan kerja-kerja kita tu berkaitan. Okey. Pembincangannya. Jadi bila dalam bentuk grup tu nanti kita akan bagi satu tajuk yang bersesuaian. So pelajar ni selain apa yang kita deliver tu, itu knowledge yang dia ada tu, kita tambahkan dengan aktiviti tadi tu untuk dia gather, mengumpulkan maklumat. So bila dia mengumpulkan maklumat ni, dia akan akan ada satu pergerakan lah. Kan pergerakan pelajar tu macam mana dia dapatkan maklumat tu. Dia nak gather maklumat tu, dia kena searching lah. Search, betul? Kalau dia tak search, dia tak akan dapat maklumat tu. Jadi itulah saya bermula daripada situlah aktiviti untuk projek PBL ni akan berjalan lah. Bermula daripada gathering information, dia akan searching. So bila dia searching tu akan berlaku pemikiran lah. Betul kan? Proses pemikiran tu akan berlaku. So sampai ke tahap dia boleh pergi kepada pemikiran yang kritis. Betul. Pemikiran yang kritis. Jadi bila ada pemikiran yang kritis ni, dia mungkin lebih faham lah. Bila dia faham tu nanti dia boleh analyse, dia boleh evaluate kan, dia boleh apa lagi, maksudnya dia faham proses tu, at the end dia boleh apply lah amang dalam grup dia tu nanti bila berlaku pembincangan tersebut. Itulah yang saya terapkan daripada dululah sehingga sekarang. Sekarang lebih nampak tersusun sikit lah daripada awal-awal dulu kan. Sekarang macam mana lah konsep saya buat. Grup tu saya akan form dalam assignment dan projek orang yang sama. Dia tu masih lagi tentukan ke siapa tu? Ada SEM tu saya tak tentukan. Ada SEM dan sejak akhir-akhir ni saya tentukan. Saya tak nak student buat sendiri. Pilih sendiri. Nanti bila pilih nanti dia rasa selesa dalam bentuk kan. Saya nak kalau boleh biar bercampur. Kan, lagi tak kenal lagi bagus. Kan, jadi kalau kita kerja nanti boleh ke kita pilih? Tak boleh. Jadi sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni kita cuba nak praktikkan. Kan biar situasi budaya bekerja tu. Pasal nanti bila kita bekerja boleh ke kita cakap dengan bos kita nak group ni ni. Tak boleh kan? So macam tu lah. Konsep dia lebih kurang macam tu lah. Jawab tak ni soalannya? Jawab dia. Seterusnya Doktor, jika Doktor diberi peluang untuk mereka semula satu projek PGBL ni yang lebih menekankan elemen infrastruktur hijau, apakah elemen utama yang akan Doktor tekankan dan kenapa? Kenapa? Macam mana dia soalan? Soalan dia macam kalau Doktor diberi peluang untuk Doktor reka semula PGBL ni, lepas tu tapi nak berkaitan dengan masih lagi infrastruktur hijau. Okay, lepas tu macam mana Doktor macam mana nak tu? Apa elemen utama yang Doktor tekankan dan kenapa? Itu saya kata tadi. Pelajar tu kita nak tekankan dari segi knowledge dia, betul? Betul. Knowledge. Bila kita buat PBL ni kita nak tahu dari segi knowledge dia lah. Kita nak train dia. So knowledge ni maksudnya dia kena gathering knowledge. Macam mana dia buat? Dia kena searching lah. Akan ada proses searching. So dalam ni juga PBL ni juga selain dia kena ada knowledge, dia kena ada tadilah pemikiran kritis. Betul. Pemikiran kritis. Kemudian selain daripada itu dia kena ada kolaborasi. Kolaborasi antara tim dia lah. Tim dia dan lecturer lah. Kan? Betul. Lecturer yang conduct tu. Kemudian dia perlu ada creativity. Kan? Creativity ni kena ada lah. Kan untuk dia menyelesaikan masalah tersebut. Selain daripada creativity dia kena ada inovasi lah. Inovasi ni mungkin dia boleh cadangkan satu pembaharuan lah kan, daripada apa yang ada. Tak kisahlah sama ada produk ke, proses ke, sistem ke. Kan? Jadi supposed to be dalam menjalankan PBL ni, inilah benda yang perkara penting yang kita perlu lihat. So apa yang saya nak terapkan macam tu lah, macam ni lah. Benda tu mesti berjalan macam ni dan
pelajar juga at the end dia mesti tahu selain daripada knowledge yang dia ada tadi tu kan, proses dia berjalan, dia akan mengetahui macam mana dia nak analyse. Bila dia dah faham konsep ni, nanti at the end nanti dia, macam mana dia nak analyse, macam mana dia nak evaluate. Betul? So apa lagi? Analyse, evaluate. Inilah maksudnya analyse and evaluate. Kemudian dia kena faham, understanding kan, understanding ni. Selain itu juga at the end bila dia dah ada perkara-perkara ni, dia faham semuanya, baru dia boleh apply. Betul. Jadi elemen-elemen ni kita kena ada lah. Macam mana kita nak susun tu saya rasa terpulang pada sesiapa yang conduct. Tapi elemen-elemen ni perlu ada. Maksudnya dalam pembelajaran PBN ni kita perlu ada elemen ni. Kan? Elemen yang ni mesti maksudnya PBN tu mesti berkaitan dengan ni. Kan? So at the end maksudnya pelajar tu dia dah ada knowledge, dia boleh analyse, dia boleh evaluate isu dan apa ni projek lah maksudnya kan. At the end dia faham and then dia boleh apply. Betul. So ni ada. Okey. Okey doktor. Macam itulah ceritanya dulu. Doktor, yang kerangka yang doktor tunjukkan ni ada elemen inovasi kan. Jadi pendapat doktor lah kan, kalau tak ada pendekatan project based learning dalam subjek sustainable development ni, adakah doktor rasa pelajar dapat capai tahap kesedaran dan inovasi yang diperlukan dalam subjek? Kalau tu macam saya kata tadi, kalau kita pergi kepada conventional, maksudnya lecturer deliver one way. Teacher centered. Kan, maksudnya kadang-kadang pun kita tak faham. Student tu capai, kita capai. Masa kita dah just deliver. Sampai masa buat test, buat quiz, hantar assignment kan. Maksudnya dia lebih kepada one way lah. One way communication kan. Kalau project based learning ni daripada awal kita dah template kita lebih kurang macam ni, faham kan? Kita dah guide dia. Kalau dia ada masalah, yang saya kata tadi, kolaborasi ni antara dia dengan ahli member dia boleh berbincang. Kan? Yang ni boleh bagi idea. Dia boleh brainstorm peringkat awal kan. Kalau dia tak faham, dia boleh pergi kepada lecturernya. Kan? So saya rasa yang konsep PBN ni lebih menarik lah. Pasal maksudnya kalau kita buat ni, kita praktikkan ni, tu saya kata tadi, student tu lebih aktif. Pasal dia ada peranan dia. Macam mana dia nak dapatkan knowledge tu, dia nak gather knowledge tu, dia kena searching. Searching ni tak kisahlah melalui apa, online ke, internet ke kan, kan pergi secara fizikal ke, library, atau bertanya kepada pakar ke, atau pulang lah. Maksudnya ada berlaku pergerakan aktif. Bila berlaku pergerakan ni, perbuatan, saya rasa perbuatan ni lebih mudah menyerap dalam minda kita compare kita sahaja tadi kan. Jadi bila pelajar tu dia banyak aktiviti, dia faham. Maksudnya dia berfokus lah. Kalau ada pelajar yang tak fokus, contohnya mungkin kalau kita akan nampak bila pelajar tak fokus ni, maksudnya dia kurang contribute pada team member dia. Betul? So dalam konsep ni tu saya kata tadi, lecturer tu juga perlu ada peranan dia dalam konteks management lah kan. So management maksudnya kita plan awal macam mana kita nak buat. Betul? So and then implementation ni student ni lah, di lapangan kita kan, dalam kelas tu. Kemudian kita tak boleh lepas kan. Kalau kita lepas macam tu juga, macam tu, of course ramailah yang tak contribute. Betul? Macam kita buat assignment lah. Kan ada yang tak contribute kan. Dia panggil apa? Free rider kan. Di kalangan pelajar macam tu lah. Jadi lecturer ni perlu organize lah. Organize and then control, monitoring dalam kelas. Kalau kita rasa pelajar tu tak fokus dan sebagainya, cuba kita
Ni balik. Tanya kan, tanya. So dekat situ dah berlaku two way communication juga kan. Betul. So saya rasa yang kaedah projek ni lebih dekat kepada pelajar. Pelajar dengan pelajar, pelajar dengan lecturer lebih dekat. Dan dari segi pemahaman tu saya rasa yang ini lebih mudah, lebih kuat lah. Pasal bila tu saya kata tadi, bila berlakunya perbuatan tu, Betul. pergerakan kita kan, itu lebih dapat serap kepada minda kita, kan, daripada kita duduk dan dengar. Betul. Betul. Duduk dan dengar ni kadang-kadang dia ke arah mengantuk nanti at the end-nya. Betul kan? So PBL ni pasal dia aktiviti, kan, aktiviti dalam kelas tu. Jadi saya rasa mungkin satu kaedah yang baik lah sebenarnya, kan. Tapi ada setengah mungkin tak berapa suka PBL kan. Dia lebih suka deliver, then dah habis. Dah, betul tak? Betul. Tapi saya rasa PBL ni, pandangan saya, mungkin juga ada setengah lecturer yang tak berapa suka, mungkin pasal tiadanya pengalaman industri terhadap lecturer tersebut. Kan? Jadi dia nak Betul. kan, Kurang pengalaman dia. kurang pengalaman industri. Maksudnya dia lebih pada teori, dia tak ada praktikal. Jadi bila tak ada praktikal ni, kadang-kadang dia menghalang beberapa aktiviti kita lah, kan. Kalau yang ada pengalaman praktikal ni, saya rasa dia lebih suka lah. Pasal saya ada kawan-kawan saya, kalau kita orang bercakap tu, kebanyakannya ataupun saya menengok lah, lebih kurang macam ni lah. Konsep PBL ni memang dia lebih suka ke arah ni. Kalau yang ada pengalaman industri, dia lebih suka bercakap dengan pelajar. Sebab dia ada pengalaman. Jadi dia boleh bersembang banyak kan. Tu mungkin salah satu faktor lah kan. Okey, baik. Kita asalnya tanya satu soalan. Okey. Soalan seterusnya. Sebagai doktor pun dah cepat kan. Okey, soalan seterusnya doktor. Setengah pihak berpendapat bahawa pendekatan PGPL hanya sesuai untuk pelajar yang sudah aktif dan kreatif. Okey, lepas tu tetapi kurang berkesan untuk pelajar yang pasif. Macam doktor cakap tadi lah. Lepas tu, apa pendapat doktor? Kalau kata dalam konteks yang kita nak, topik yang kita ni lah, infrastruktur hijau ni, adakah pendekatan ini benar-benar mampu meningkatkan kesedaran dan inovasi untuk semua pelajar? Tu saya kata tadi kan, dia memang of course lah, dia kan dari aktif, pasif pun ada kan. Yang tak fokus tu, jadi kita sebagai lecturer tu tadi, peranan sebagai guidance tu, kita yang guide dia orang. Kalau dia sendiri, of course lah, pasal tak ada, yelah, manusia ni, sifat manusia ni, bila tak ada ketua ataupun orang yang lebih tua pada dia sebaya dia je lebih kurang, memang dia payah nak menerima arahan tu. Jadi bila ada lecturer yang boleh guide, saya rasa yang pasif tadi ni, lecturer boleh bantulah untuk dia aktif. Kemudian kalau kita menerapkan konsep saya kata tadi dari segi peringkat awal, kita mesti dapatkan knowledge dulu tadi. Nak dapatkan knowledge, nak gather knowledge dalam PBL ni, kita mesti searching. Kena cari knowledge tu. Kan? Kemudian kita kena berfikir secara kreatif. Kan? Bila berfikir secara kreatif, maksudnya memang penlibatan semua ahli lah. Dia tak boleh seorang. Jadi bila kita terapkan elemen-elemen ni, dan juga ada kontrol dan monitoring daripada lecturer, saya rasa yang pasif tadi pun at the end dia boleh ikut lah. Dia boleh ikut kan. Betul. Takkanlah dia kalau rasanya ada yang tak boleh ikut tu, mungkin ada jugalah at the end sampai 14 minggu dia tak boleh ikut. Kita tak boleh nak buat apa lah. Betul. Kita dah cuba tu, dah saya kata dia peranan lecturer tu tadi, dia dah control dan monitoring, dia dah deliver dari segi knowledge. Orang kata terpulang kepada pelajar tu sendirilah, dia nak menerima ataupun tidak kan. Tetapi saya rasa mungkin terpencil lah. Mungkin peringkat awal dia pasif, mungkin kerana orang kata dia tak berapa faham lagi konsep PBL tu kan. Kadang setengah orang dia tak faham, jadi dia
kita nampak dia macam kurang aktif. Tapi bila kita dah guide dia tu, dia dah tahu macam mana caranya, prosesnya tu, dia boleh ikut lah. Saya rasa tak ada masalah lah yang pasif tu. Kalau ada pun yang tu terpencil lah kan. Okay, Itu yang jenis tak nak belajar lah kan. Betul. Kan? Okay, sama tak doktor kalau doktor ada cabaran yang pelajar yang dia tak ambil serius terhadap projek yang doktor bagi tu, ataupun dia hanya ikut apa yang doktor bagi je, dia tak ada nak buat benda lain. Apa doktor Based on pengalaman saya, so far tak ada. Saya kata semua mematuhi lah, aktif lah, mematuhi. Macam saya kata tadi, mungkin ke awal tu nampak slow pasal mungkin ada setengah tak berapa faham lagi cara kan. Jadi bila kita guide tu dari masa ke semasa, saya rasa tak ada isu lah. Pelajar boleh contribute. Kemudian berdasarkan pengalaman saya pun, saya rasa tak ada lah. Semua ikut lah. so far semua ikut lah. Mungkin pasal dia terikat kan. Kalau dia tak ikut, betul tak? Markah tu dia terikat macam tu kan. Kalau benda tu orang kata just tak ada apa-apa kan, mungkin ada juga yang Buat sambil dia yang boleh ignore lah. Tapi pasal dia terikat, kalau dia tak buat nanti kan markah tu kan, kan dia effect kat situ. Kan. Betul. Okay, seterusnya doktor, kalau dalam konteks pengajaran doktor lah kan, macam mana doktor berdasarkan PBL tu doktor bangunkan kesedaran dan inovasi pelajar dalam infrastruktur hijau? Kesedaran kesedaran ni maksudnya kita kena selalu, kalau dalam kelas saya tu kita kena selalu maksudnya menyentuh. Bila kita deliver tu kita kena menyentuh lah isu-isu berkaitan dengan green ni. Supaya tu saya kata tadi, dia sebenarnya bermula daripada pengetahuan. At the end bila dia faham, maksudnya benda tu akan berjalan lah. Dia flow the orang kata flow the road ataupun flow the river. Mengikut arah laluan sungai maksudnya. Sungai tu mengalir macam mana, macam tu lah kan. Saya rasa tak ada masalah bila kita bagi pengetahuan, deliver pengetahuan yang berkaitan dengan green ni, kemudian student faham, saya rasa tak ada isu lah. Dia boleh follow. Kemudian bagi dia pengetahuan, pendedahan. Yes. Kemudian kita juga nak bagi pendedahan tu kena bagi contoh-contoh yang berkaitan lah. Macam contoh saya dalam kelas saya kan, bila kita talk about sustainable ni, green ni kan, contoh dalam kampus ni, apa perkara yang kita boleh buat untuk menjadikan kampus kita ni sustainable dari segi infra, contoh kan. Saya beritahu, kalau kita tengok dari konteks civil lah, pasal kita civil kan, dari segi sistem drainage, contoh saya kata sistem drainage, apa yang kita boleh sustainable dengan dia. So kita kena tengok lah, daripada situ saya kata tadi, pelajar kena search kalau dia tak faham. Kita ada polisi kan, hijau ni kan. So dari segi drainage ni di bawah orang kata regulation JPS yang guide kita dari segi orang kata pengairan dan saliran kan. So dia minta kita implement untuk setiap kawasan yang dibangunkan, kalau boleh menggunakan konsep MASMA contoh. So macam mana kita nak faham konsep MASMA tu? Pertama tadi dah saya kata dari segi knowledge tadi, cari dulu. Dari segi teori ni cari dulu, kemudian kita akan pergi lapangan lah. Lapangan. So kita akan buat penilaian di tapak. Bila kita buat penilaian di tapak, kemudian kita cuba cadangkan lah reka bentuk yang sesuai, kan, design yang sesuai, proses yang sesuai untuk pembangunan yang kita buat tu atau kerja yang kita nak buat tu. Tapi selalunya yang ini saya terapkan dalam projek lah. Projek. Jadi kita beritahu contoh-contoh yang berkaitan dengan green tadi ni, pendedahan kan, apa yang ada di luar, yang teori macam mana. Kemudian kita minta pelajar pergilah
Pergi kalau tak faham, kita bincang dalam kelas lah balik. Ataupun pelajar juga dia beri kebenaran lah untuk dia explore ataupun cari expert-expert yang boleh memberi sokongan lah, bantuan pada dia orang dari segi kefahaman, pengetahuan dan sebagainya. Menjawab tak ni? Ya. Okey, ada lagi? Ada. Sudah sibuk ke tu? Ke lagi? Okey. Kita tanya. Yang nak tanya dua ke nak tanya satu? 10 satu je kot. Satu je. Sini tu. Okey doktor, soalan yang terakhir lah. Apa harapan doktor terhadap kesan jangka panjang pendekatan PGBL ni dalam membentuk jurutera yang prihatin terhadap kelestarian? Tu saya kata tu, kalau boleh PBN ni menjadi amalan kita lah. PBN ni menjadi amalan dalam kelas pengajaran lah, PNP kan. Jadi PNP punya pengajaran. Jadi bila saya macam saya kata tadi lah, bila kita menggunakan konsep ini berbanding konsep konvensional, kita secara tak langsung kita dah ada elemen ni. Kita secara tak langsung kata apa? Cuba menerapkan pelajar kita dengan elemen-elemen ni. Bila dia dah boleh mengumpul, gather knowledge ni, kemudian dia berfikir secara kritis, kemudian juga dia berkolaborasi dengan ahli dia, kan, dengan ahli dia kan, kemudian dia melahirkan idea-idea yang kreatif dan inovasi. Secara tak langsung ni dia at the end tu, saya rasa kita boleh melahirkan pelajar yang lebih matang lah, pelajar yang lebih matang dan faham. Ni yang kita nak sebenarnya. Pelajar yang lebih matang, faham. So bila dia keluar nanti, dia tak kekok. Betul. Maksudnya dia tak kekok. Pasal di luar sana tugas bidang engineering lah, saya cerita engineering Betul. kan, kita ni banyak perlu ada kerja di disiplin engineering, kena banyak pembincangan. Kan, pembincangan, try and error. Kan, bila nak try and error ni perlu pemikiran yang kritis. Kalau benda ni kita dah terapkan awal-awal pada pelajar, macam mana cara berfikir secara kritis, berkolaborasi, perlu kreatif, perlu inovasi kan. Secara tak langsung tu dia dah ada amalan dan budaya tu lah kan. Jadi bila dia keluar tu nanti dia tak kekok lah. Kalau konvensional ni, saya rasa konvensional ni kita deliver, pelajar tu dia banyak macam sendiri. Apa yang dia bersamanya, dia waktu dia buat group assignment dan group project tu pun tak involve mana pun. Kan, kadang-kadang tak involve mana pun. Jadi bila dia keluar nanti, dia dari segi kematangan tu saya rasa kurang. Maksudnya kurang. Dia kalau dia lambat. Dia nak belajar tu lambat. Jadi kalau awal-awal kita dah terap ni, benda-benda yang ni penting, pasal di peringkat luar ni kita bekerja, memang benda-benda ni lah kita akan gunakan. Kan? Jadi kalau benda tu di peringkat belajar ni kita dah terapkan, saya rasa bila dia keluar lagi dia tak ada masalah lah. Pasal dia dah biasa dengan tu, dah jadi amalan. Kan? Dah jadi amalan. Dan dia orang kata matang lah, lebih matang. Betul. Tu saya lebih suka macam ni lah sebenarnya. Jadi memang orang kata PGBL tu memang terbaik lah, salah satu elemen terbaik lah untuk dalam proses pembelajaran. Salah satu method untuk kita melahirkan pelajar yang matang dan faham. Kita nak dia faham. Pasal kita ni di peringkat universiti, kita cuma bagi fundamental. So fundamental ni mesti faham. Kalau dia tak faham ni, tu dia bila dia keluar nanti dia ada masalah. Kan? Dia lambat. Kan? Pasal dia tak faham fundamental tu. So nak faham fundamental tu, saya kata inilah cara terbaik, PBN. Pasal PBN ni tu saya kata peringkat awal tu dari segi knowledge tu, selain yang lecturer deliver tu,
dia kena gather knowledge tu dengan cara berkumpulan tadi tu. Dia akan searching kan mana-mana kita bagi kan. Kita minta macam tu. Di bawah guidance lecturer tadilah. Kan. Lecturer pun tak boleh lepas sangat lah. Dia kena guide lah maksudnya kan. So bila dia searching ni nak dapatkan maklumat, idea-idea ni, secara tak langsung dia akan berfikir secara kritis tadi. Kolaborasi ni dia dengan antara ahli dia tadilah. Kan. Dan bila pengetahuan tu cukup dan dia faham, itu boleh melahirkan kreativiti dan inovasi tadi. Kalau dia tak ada knowledge, dia tak faham, macam mana dia nak buat? Dia nak melahirkan kreativiti dan inovasi. Betul. Kan. Jadi elemen ni dia memang kena ada tu. Memang kena ada. So kalau benda tu dah jadi biasa, dah jadi amalan, so bila dia keluar nanti yang lebih berkualiti lah sebagai seorang engineer. Betul. Okay. Macam tu lah harapan saya ni tu. Okay. Alright. Doktor, boleh saya tanya soalan tambahan? Boleh. Okay, sekarang kan kita tahu student dah lebih terdedah dengan ChatGPT kan. Apa pandangan doktor terhadap ChatGPT? Itulah, saya dalam kelas pun tadi saya beritahu. Nanti dia soft yang ni ChatGPT ni sebagai reference je. Sebagai guide kita. Bukan untuk kita cut and paste. Kalau kita dah ada kita refer ChatGPT, ada pelajar yang buat ada di cut and paste je, kita tahu. Memang kita tahu. Kan? Dan dia ni mengaku. Bila kita tanya dia mengaku memang cut and paste. That's why bila kita dalam kelas tu, bila kita monitor assignment ke projek kan, bila kita tanya writing report dia belum buat. Pasal saya selalu follow up. Kan, kalau ada masalah cuba ceritakan. Selalunya dia orang tak get ready. Contohlah esok nak hantar, tiba-tiba esok boleh hantar. Kan, ini kelas kita nak tanya, okey, Kompulan 1 cuba cerita you punya progress. Belum buat. So kita tahulah di mana dia buat, di dapat tu. Kalau tak ChatGPT lah. So jadi itulah ancaman doktor. Satu ancaman lah kalau disalah guna. Kalau tak salah guna, tak ada masalah. So saya rasa tadi itulah, kalau kita cuba terapkan PBL ni daripada awal kuliah tu, saya rasa isu ChatGPT dan sebagainya ni pun kita boleh atasi sikit lah kan. Mungkin lah tak 100%. Pasal selalunya bila ChatGPT digunakan ni bila tak faham. Salah satu faktornya dia tak faham nak buat, dia tak tahu nak buat. Salah satu faktor. Mungkin salah satu lagi faktornya yang kedua malas nak fikir. Jadi kalau kita mengamalkan konsep ni kita nak dia berfikir. Kan. Mungkin daripada awal tu secara tak langsung tu bila dia faham tu, saya kata tadi tu, mungkin yang benda-benda yang tak berapa bagus ni dia akan avoid lah kan, macam tu. Betul-betul. Kan. Selalunya macam tu lah. Ya, sekarang memang terlalu sangat kan. Pasal dia tak faham satu. Benda pun tak boleh juga. Dia malas. Benda-benda faktor tu lah. Jadi kita kena tahu kenapa dia tak faham. Mungkin konsep pengajaran kita dalam kelas tu tak berapa, caranya tak berapa sesuai. Kan, konvensional tu kan. So kalau tak berapa sesuai, mungkin kita boleh kepada PBL ni. Sebenarnya contoh saya sedikit tambahan. Sepanjang doktor mengajar, ada tak student doktor yang takut nak jumpa dengan doktor? Nak tanya ke apa ke? So far Boleh tahu. memang kita tak boleh tahu kan. Kita boleh tahu tapi tak ramai lah yang jumpa. Student sama je every sem. Tapi ada juga yang jumpa. Ada juga yang bagus kan. Tapi rasanya tak ada yang jumpa lah. Kalau dia tak faham pun dia tanya dalam kelas. Betul. Kan? Tanya kawan dia. Kan? Ataupun mesej lah. Ada juga. Baik. Okay. Terima kasih banyak doktor. Kalau macam contoh kita orang nak dapatkan tengok dokumen-dokumen doktor bagi pada student ni kan, macam projek-projek sebelum ni, ada tak yang boleh kita rujuk? Projek, grup projek tu. Boleh. Kat mana maksudnya doktor? Tak adalah pada saya lah. Tak adalah ada saya. Benda tu tak ada disimpan di mana-mana. Memang pada lecturer lah. Pada lecturer. Kalau contoh macam kami nak tengok doktor sekarang macam mana? Kau akan datang? Nak tengok? Sekarang tak ada lah. Ataupun saya bagilah nanti. Okey, baik. Saya bagi dekat WhatsApp tu contoh-contoh
Kan? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey. Terima kasih banyak Dr. Okey, sama. Sudi menerima temu bual kami. Okey. Terima kasih banyak Tak ada Dr. masalah. Terima kasih, Doktor.